Lepas tu macam best sikit lah sebab kita rasa macam popular. Sikit-sikit orang macam, wah mak dengan anak ke? Macam popular sikit. Oh mak dengan anak. Happy lah. Okay, nama saya Amira Nur Aisyah. Ambil course Master of Education. Nama saya Rosni. Orang boleh panggil saya Mama aja. Ambil course Master of Education in Leadership. Sebenarnya tak ada niat pun nak sambung belajar. Tapi because of my mom, Mama ajak sambung belajar sekali. Sebab Mama kata, bila lagi? Cakap dengan Mak nak kumpul duit dulu kan. Mama kata kalau kita nak tunggu duit tu, kita boleh cari kan. Pun belajar kat CTU ni rasa macam jadual dia okey, sesuai dengan kita punya timetable sebagai cikgu lah. Nak sambung belajar ni, memang cita-cita dah complete daripada degree Master PhD. Cuma bila dah ada peluang, CTU beritahu, rasanya why not kan, sambung aja. Banyak juga orang kata seronok sebabnya orang lama dengan orang baru. Jadi dia nak belajar tu, terutamanya benda-benda IT, perkara yang memang tak boleh nak fikir tau. Tapi anak tolong, dia banyak beritahu apa patut buat begini-begini kan. Sebenarnya bergaduh jugalah. Sebenarnya kita orang banyak bergaduh. Bergaduh. Instead of macam orang ingat macam happy ke kan. Tak. Sebenarnya dia bergaduh macam, Mama ni buat macam ni, buat macam ni. Mama generasi berbeza kan. Mama 52, saya 26. So gap tu jauh sangat. Tapi seronok je. Dalam satu kelas tu, pergi kelas sama, makan sama-sama. Macam mana nak cakap ya, kalau dulu kita terpaksa pergi ke library dan terpaksa duduk dekat rak tu lama tau. Tapi sekarang tak macam tu. Semua ujung jari. Kita ada lecturer yang membantu. Tapi macam saya banyak lebih kepada anak lah. Dia banyak bantu saya. Kalau dekat CTU ni sebenarnya saya rasa disebabkan jadual yang maksudnya menepati lah dengan jadual cikgu kan. Macam cikgu minggu kedua dan minggu keempat memang akan ada program hari Sabtu. Disebabkan CTU buat jadual hanya minggu pertama dan minggu ketiga sahaja kelas, so kita boleh manage lah dan kita ada lecturer yang memahami. So bila kita buat assignment tu, lecturer tak adalah push kan, sebab lecturer pun faham kita bekerja. So lecturer cuba memahami, maksudnya kalau assignment tu lecturer bagi awal dan lecturer bagi tempoh masa yang mencukupi lah kan untuk kita. Saya nak cakap pun sebab anak pun dah cakap benda yang sama. Maksudnya malam je pulun buat sama-sama. Yeah. Kadang Mama macam tengok-tengok dalam bilik kan, kakak buat apa? Tengah buat assignment lah ni. Okey, Mama pun pergi sambung buat assignment Mama. Macam tu. Bila kita dah berumur ni, belajar kita lebih kepada pengalaman. Macam mana nak cakap kan? Tak sama tau. Teori ni, teori. Tapi bila kita hadapi dunia luar, so different. Kalau dengan Mama macam tu lah, banyak belajar daripada pengalaman kan. So, kita memahamilah dengan limitasi Mama dalam IT. Tapi sebab Mama banyak knowledge, sebab Mama rajin membaca, so banyak belajar dengan Mama tentang pengalaman, knowledge itulah. So Mama belajar dengan saya tentang guna IT kan. Sebab Mama macam tak reti sangat. Macam nak submit assignment. Maksudnya kita together lah kan. Selalu share, tolong each other. Tak ada pun. Tak ada, cuma saya suka macam, Mama belajar buat macam ni, Mama kena buat macam ni. Maksudnya ada orang mungkin bila together dengan Mam, dia akan tolong 100% mak dia. Macam dia tolong siapkan assignment, dia tolong type untuk mak dia. Tapi saya tak buat macam tu. Saya memang push mak saya to the limit sampai dia boleh buat sendiri. Boleh guna ChatGPT sendiri, buat assignment sendiri, belajar SPSS sendiri, in data sendiri, buat research project sendiri, macam mana from table tu nak masuk. Maksudnya orang tengok macam, kau ni tak tolong mak kau pun. Tak ada. Saya memang push mak saya. Memang bergaduh. Memang bergaduh tapi rasanya mak saya memang belajar banyak benda. Saya pun banyak belajar daripada Mama. Tapi tak adalah nak compete tu. Kita mesti belajar tu sebab belajar tu tak ada ending.
Sebab tu orang kata sampai ke liang lahat. Macam ni, wanita bila dia belajar, dia auto akan jadi lebih baik. Tetapi kalau dia tak sibukkan diri dia dengan belajar, kepala otak dia akan fikir perkara yang tak elok. Jadi kita kena buatlah satu langkah yang betul lah untuk masa depan. Bila kita sama belajar, memang kita akan berfikir tak sama macam orang lain. Tak sama. Bila kita sama belajar, kita lebih matang. Yeah. Lebih terbuka minda lah. Tak kisahlah umur you berapa ke, kan, 50, 60 ke apa. Yang muda even macam ala baru start kerja. Ada peluang sambung je. Oh, mesti. Mesti sebab pergi kelas sama-sama. Pergi makan sama-sama. Kadang-kadang habis kelas pukul 4, mama suka ajak makan aiskrim. Maksudnya habis kelas je pergi makan aiskrim bersama. So bonding tu memang makin rapat lah sebab berkepit. Berkepit sekali. Orang jealous kan? Orang jealous. Sebab kata kita ada geng kan? Tapi kalau kita stres je memang pergi cari aiskrim. Mesti cari jajan ke apa kan? Jangan selalu keluar sama-sama. Sama-sama. Weekend orang lain mungkinlah keluar dengan boyfriend ke apa yang tak kita mak je. Mak situ lah kan. Sementara kita masih boleh dengan mak situ. Plan nak sambung PhD sama-sama tapi tak boleh kita bagi mama. So mama memang tengah sambung PhD sekarang. Kita hold dulu kan. Kita kata tak apalah mama pergi dulu. Mama pergi dulu, pergi mana? Sambung PhD. So mama dulu lah. Kalau ada rezeki memang niat nak sambung PhD. Kalau ada rezeki, biasa orang memang akan minta jadi pensyarah lah kan. Macam saya masih muda, rasa macam nak kumpul pengalaman dulu. Kalau ada rezeki untuk jadi pensyarah, kita sambung lah kan. Ambil gambar, berapa sesi gambar. Sendiri punya booking. Kawan booking sendiri. Lepas macam best sikit lah sebab kita rasa macam popular. Sikit-sikit orang macam, wah mak dengan anak ke? Macam popular sikit, oh mak dengan anak. Happy lah. Wah bestnya, selalu gaduh. Tak ada lagu ramah tapi suka lah bestnya. Tapi happy lah, Alhamdulillah. Happy, banyaklah benda. Seronok je. Sebab macam mana yang muda, dia kena hormat yang tua kan. Yang tua ni kita sayang orang yang muda. Macam tu lah. Sebagai mak dengan anak lagi lah kan. Kasihan aku.